Assalamualaikum. Kes ni berlaku di keluarga saya. Masa arwah masih hidup, adik perempuan jaga mak selama 2 tahun. Masa arwah sakit dan nyanyuk, masa tu dalam diam, adik perempuan bawa arwah mak untuk tukar nama rumah itu ke atas nama dia tanpa pengetahuan adik-beradik yang lain. Lepas 2 bulan tukar nama, nama lepas 2 bulan tukar nama, rumah adik perempuan tu terus tak nak jaga dia dengan alasan dia dah tak tahan dengan perangai mak. Lepas tu kami ambil alih untuk jaga mak. Dalam masa tu mak suruh kami minta balik rumah tu kat adik sebab dia merasa dia ditipu oleh adik perempuan saya tersebut dan dia tak boleh terima adik perempuan meletakkan syarat dalam rumah tu hanya boleh ada satu nama je dan tak boleh masuk nama adik-beradik yang lain. Jadi pertanyaannya, boleh ke saya sebagai abang sulung menuntut balik rumah tu? Oh, kes ni dah boleh jadi kes mahkamah. Cuma cik kena dapatkan bukti lah yang mengatakan masa proses mak tanda tangan ataupun isi borang 14A tu mak betul keadaan nyanyuk ke atau dipaksa. Kalau mak sekarang ni masih hidup, mungkin ada peluang lah. Tapi bila saya baca balik kata arwah mak. Jadi urusan ni akan jadi rumit lah. Nak kena buktikan yang masa proses isi borang 14A tu berlaku atau pindah milik tu berlaku, ada berlaku penipuan. Dekat situ. Itu yang jadi macam complicated sikit lah. Kalau ada bukti yang jelas, contoh rekod memang mak pada waktu tu nyanyuk, dia dipaksa dengan jelas, kalau tak sign kena tikam ke apa ke, itu boleh. Tapi itulah agak complicated jugalah kes ni pada saya. Sebab nak membuktikan benda tu dan masalahnya orang tu dah tak ada.